Dapat tender kerajaan, seronoklah dapat projek kan. Tapi saya nak kongsi sesuatu. Dalam business concession atau tender kerajaan, jangan ingat bila revenue tak cukup, kita boleh terus kurangkan bayaran ikut suka hati. So dalam satu kes ni, sebuah syarikat dilantik oleh satu majlis bandaraya lah untuk urus sistem parking. Deal dia simple. Syarikat ni boleh urus dan kutip hasil parking yang dia jalankan lah. So sebagai balasan, syarikat perlu bayar monthly concession fee lah yang ditetapkan kepada majlis bandaraya tersebut. Tapi masalah bermula bila syarikat ni mula tertunggak bayaran concession tu. So majlis kemudian keluarkan notice to remedy, minta tunggakan lebih kurang 4.4 juta lah dibayar dalam masa 14 hari. Tapi still bayaran penuh gagal dibuat. Akhirnya tunggakan naik sampai lebih 5.7 million dan majlis terminate agreement tersebut. So syarikat tu samalah majlis sebab apa? Terminate the contract. Mereka kata termination tu tak sah. Mereka juga tuntut lebih 28 juta atas pelbagai kepala tuntutan termasuk enforcement, halangan, unsur coupons and even loss of profit. Mahkamah kata termination tu sah. Kenapa? Sebab kontrak tu jelas. Bayaran monthly fee yang agree tu fix dan unconditional. Syarikat tu sendiri pernah admit hutang tersebut waktu panggil saksi. Dan saksi mereka juga mengaku tunggakan tak pernah diselesaikan. Mahkamah juga kata syarikat tu tak boleh simply adjust bayaran bulanan hanya sebab revenue tak seperti yang disangkakan. Unless kontrak memang ada mention sebegitu. So akhirnya tuntutan syarikat ditolak. Instead majlis pula berjaya dapat judgement lebih kurang 5.7 million untuk tunggakan bayaran dan refund kepada orang awam. So pengajaran dia, kalau kontrak kata kena bayar fixed fee, jangan assume kita boleh bayar kurang just because business kita tengah mengalami kerugian ataupun tak perform. So dalam kontrak komersial, what you agree on paper matters. Kalau anda ada isu kontrak, concession agreement atau dispute bayaran, dapatkan nasihat kewangan untuk telitikan kontrak atau agreement dan jelaskan apa yang perlu anda buat. Sejak 2016, we never fold. Built this house on strategy. Watch the opposition break. Blueprint on the glass desk. Every move that I make. Excellence, passion, precision.